Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amyris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek coklat moist yang lembut dan gebu dengan menggunakan teknik kukus. Okey, mula-mula dalam satu mangkuk, pecahkan dulu 3 biji telur. Kemudian masukkan setengah cawan gula halus. Masukkan juga sedikit esen vanila. Kemudian kesemua bahan ini kita mix dulu lebih kurang 2 hingga 3 minit sehingga telur tadi tu kembang. Bila telur tadi tu dah putih macam ni, barulah masukkan setengah cawan susu pekat manis. Okay, kalau sukakan manis boleh jadikan 1 cawan susu. Kemudian masukkan 1 cawan susu full cream ataupun UHT. Okay, masukkan juga 1 cawan minyak masak. Okay, mix lagi sehingga semuanya sebati. Seterusnya boleh ayak 1 cawan serbuk koko. Ayak juga 1 cawan tepung gandum bersama dengan 1 sudu kecil soda bikarbonat dan setengah sudu kecil baking powder. Mix lagi kesemua bahan ni sehingga semuanya sebati dan pastikan tak ada lagi tepung yang masih berketul. Okey, dah jadi dah adunan untuk kek coklat moistnya. Okey, sediakan periuk pengukus dan didihkan air sehingga mendidih. Kemudian sediakan bekas kuih kecil macam ni. Okey, sendukkan lebih kurang 2 senduk. Okey, masukkan adunan kek tadi ke dalam bekas. Jangan lupa penutup periuk tu kita balut dengan kain dan kukus selama 15 minit pakai api yang sederhana besar. Okey, kek dah pun masak. Kemudian kita akan buat topping. Masukkan 1 cawan coklat coin ke dalam periuk ataupun kuali. Okey, masukkan juga 1 sudu besar margarin. Kemudian panaskan kedua bahan ni. Okey, bila dah agak cair tu barulah masukkan 1 cawan susu full cream ataupun susu cair. Kemudian kita panaskan lagi. Okey, jangan bagi adunan ni mendidih, sekadar panas saja. Okey, bila dah cair semuanya barulah tutup api. Okey, ni dia dah siap pun kek coklat moist tadi, dan jangan lupa bahagian atas tu letaklah hiasan sikit. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap, tak muak makan. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 8 bekas yang macam ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.